1 dengan 2 kena belah. Ini 1 dengan 2. Kat sini nombor ini nombor 3. Yang hujung ni belah kiri adalah Q. Lepas tu nak buat apa? Kita label. Kita tengok unjurkan ni 1 dengan 2 kena kat sini. Dan juga bahagian bawah lah. Dia ada 2 ketinggian lah. Satu bahagian atas, bahagian bawah. Kita buat bahagian atas dulu lah. 1, 2, 3. Okey lah. Okey. Yang kita buat lah garisan. Sini. Lepas tu kita apa? Kita tanda tempat permulaan bagi K. Claim. Nak mula dekat mana? Nak dekat rapat kau, nak jauh kau, terpulang kepada rasa. Okay, contoh. Kita tanda kat sini. Ini kita tak tanda ketinggian lagi nah. Kita cuma tanda tempat permulaan untuk K. Bukan ketinggian K lagi. Bukan ketinggian K lagi. Cuma tanda tempat permulaan. Lepas tu kita buat bentangan. Tangan ni. Okey, ke nombor 1. Nombor 2 ke nombor 3. Dan nombor 3 balik sampai pas kita dah tanda dia punya ukuran panjang sebenar dia tu. Ni kita garis lah. Oh, ni semua garisan binaan lagi, bukan garisan ni. Bukan garisan lipatan lagi. Garisan binaan. Kita dapat bahagikan kepada beberapa segmen. Ini adalah buat bukaan dia. K1, 1, 2, 2, 3, 3 kepada K. Semua panjang sebenar dia lah kan. Okay, lepas tu kita akan tandakan ketinggian dia lah. Ketinggian dia. Jadi kita rujuk kepada pandangan hadapan. Ketinggian untuk K. Untuk K adalah dekat situ kan dia. Okay. Ada 2 pilihan lah. Sama ada nak tanda saja ataupun nak buat garisan terus lah. K dengan K. Dia ada 2 orang ketinggian K. Satu bahagian kiri, satu bahagian kanan. Ada 2 bahagian. Sama nak tanda saja ataupun nak garis pun boleh. Terpulang lah kepada kamu. Okay, jadi yang ni ketinggian K ada dekat bahagian tepi ni lah, tinggi ni. Okay, kemudian K nombor 1. Kita tengok dekat sini nombor 1. Ketinggian dia adalah paling atas sekali. Betul. Kemudian 1 dengan 2. 2 pun berkongsi ketinggian yang sama. Jadi nombor 3 dia pada kedudukan sini lah ketinggian dia. Jadi pindahkan ke sini. So, boleh sama ada kamu nak garis ataupun nak tandakan lah. Taklah mana-mana yang payah. Jadi kalau ikutkan daripada K dia naik tinggi sampai nombor 1. Nombor 1 dan nombor 2 berkongsi ketinggian yang sama. Yang 1 dengan nombor 2 berkongsi ketinggian yang sama. Kemudian
dari nombor 2 dia akan ke nombor 3. Nombor 2 dia akan ke nombor 3, tengok dekat bawah dia. Dia macam tu. Dan dari nombor 3 dia akan pergi sampai A. Okey, tapak bahagian bawah semua dia samalah. Semua berada dekat bawah. Jadi kita buat juga pula garisan lipatan.